Mak, kan Kak Long dah kata Mak boleh jahit bila Mak senang-senang je. Lagipun Kak Long tak janji pun dengan diorang nak bawa balik kain tu hari ni. Tak apalah Kak Long. Diorang ni mesti seronok tunggu baju ni ha. Kalau tak adalah sampai tempah jauh-jauh kat sini. Nanti tulang belut dengan sembat tu Kak Long habiskan kat sana lah ya. Kak Long punya tulang belut kan dah hebat dah sekarang. Tengoklah siapa cikgu dia. Mak, Lily dengan Not kata dia nak tempah baju Melayu untuk tunang diorang. Boleh. Apa salahnya? Diorang tu bila nak langsung? Lily lagi setahun tapi Not tak tahulah bila. Dia cakap dia nak tunggu tunang dia tu ada rumah dulu baru dia nak kahwin. Dia kata dia tak kisah kalau hantaran tak mahal, kenduri tak besar. Yang penting bila dia kahwin nanti dia tinggal kat rumah sendiri. Bagusnya Kak Not tu. Ada wawasan macam tu. Lah maknanya hantaran itu rumah lah kan? Mak, macam berminat je. Mestilah. Isu semasa kan Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Isu apa pula ni? Abah dengar bukan main rancak lagi. Tak, ni Kak Not. Dia nak kahwin. Tapi kan dia tak kisah pun pasal hantaran, pasal kenduri kahwin. Tak payah bawa besar-besar pun tak apa. Tapi yang penting tunang dia tu mesti ada rumah sebelum kahwin. Best kan Abah? Abah ni macam tak setuju je. Setuju. Cuma Abah fikir kalau mak kamu dulu bagi syarat macam tu kat Abah, makna tak kahwin lah kami. Alah Abah ni, Abah lain lah. Zaman dulu dengan zaman sekarang lain. Zaman sekarang ni, semua isteri-isteri kena tegas. Kalau tak, suami-suami diorang suka ambil kesempatan. Lepas tu, nak lepas tangan macam tu je. Rumah ni pun dah jadi rumah kita bersama. Kalau Abah tak tolong jaga, dah lama roboh. Ni bercakap pasal orang kahwin ni. Kak Long bila lagi? Bila lagi apa, Bah? Kak Long dah 2 tahun kat KL. Takkan tak ada siapa-siapa. Mana ada, Mak? Selamat pagi. Namun kita cuba sembunyi, namun terlihat. Selamat pagi, Cik Edi. Selamat pagi. Duduk. Duduk, Cik Edi. Terima kasih. Awal betul Cik Edi pagi lagi. Terima kasih, terima kasih. Takut kan? Lily, saya nak tanya awak sikit. Hari Jumaat tu, awak tunggu bas dengan siapa? Dengan Not. Norita. Norita saya kenal. Yang seorang lagi. Oh, itu teman serumah kami ya. Kawan serumah? Siapa nama dia? Harisa. Arisa. Kenapa Cik Edi? Cik Edi suka kawan saya pula ke? Bukan Cik Edi dah ada huruf A ke? Dia kerja kat mana? Mutiara? Lah, Cik Edi ni banyak kali pergi sana. Tak pernah nampak. Makan dulu, Cik Edi. Ni ular Cik Edi ni. Nak ambil? Ambil lah. Untuk pengetahuan awak, saya lahir tahun ular.
Siti, kau lahir tahun apa? Kau ambil lah. Aku lahir tahun katak ni. Baik-baik. Terima kasih. Bunga mawar ni untuk awak. Sesama ke? Awak nak bagi bunga ni kat siapa? Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Disha. Bunga ni untuk awak. Saya rasa awak ada salah orang. Nama saya Arisa. Orang yang awak nak bagi bunga tu nama... Awak? Arisa. Cantik nama tu. Cantik orangnya juga. Kita kenal ke? Mulai sekarang kita kenal. Selamat kenalan. Okey. Ready? Kita jumpa lagi. Wah, dia bagi awak bunga. Aduh. Siapa tu? Dia adalah lelaki jejaka idaman semua wanita di Kuala Lumpur. Apa bos? Teguh Bersatu. Ya. Bos Teguh Satu? Dia bagi awak bunga lah. Bos nak dengan ini. Mak, dia bagi awak bunga ni cantik. Tak nak lah bunga. Awak nak, awak ambil lah. Nak? Saya dapat tu. Cantik. Cik tau. Dia tu pun belum sampai setahun jadi bos kita orang tau. Tapi kan dulu dia salah seorang pengarah syarikat juga tapi bagi operasi je. Lepas tu Datuk Ismadi pun bersara. Dia ambil alih. Sekarang ni Datuk Ismadi tu kira macam pengurusi je. Dia tu memang panas. Tapi kita tak adalah cakap-cakap pasal dia. Dah biasa, kan? Kita ni nak cakap pun nak buat apa? Tak guna pun. Kita ni dah bertunang. Kau lupa ke? Laila macam orang ni. Orang ni. Kalau dia tengoklah orang ni, mesti dia ajak orang ni keluar. Masa tu kau pikir ada kan? Ya Allah, cantiknya kau ni. Tak nak lah. Kenapa? Larissa, cuba kau tengok muka dia. Ya Allah, putih melepak. Licin je, jambu. Terpelajar pula tu kaya. Kau tahu tak gaji dia tiap bulan berapa? 20,000. Dulu campur elang tu. Lama-lama campur jadi 30,000. Aku yang pantang elang dia ni. Boleh terlahir liur je tau. Biarlah dia dengan kekacakan dan kekayaan dia tu. Ya, semoga dia menjadi seorang yang pemurah dan rajin-rajin buat amal jariah. Dari kerana masa